Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mia Sepi Lestari dari kelas 2 Cempaka dan merupakan salah seorang ahli TMC. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit tentang kenapa saya memilih untuk menjadi seorang pembimbing rakan sebaya atau PRS. Pertama sekali kerana saya mahu membantu rakan-rakan saya. Sebagai pelajar, kita semua melalui pelbagai cabaran seperti tekanan belajar, masalah keluarga dan konflik rakan sebaya. Saya mahu menjadi seseorang yang boleh mendengar dan memberi sokongan kepada mereka yang memerlukan, walaupun hanya sebuah senyuman atau mendengar dengan teliti. Kedua, saya ingin belajar untuk menjadi seorang yang lebih empati dan bertanggungjawab. Menjadi PRS bukan sahaja tentang membantu orang lain, tetapi juga tentang membentuk diri saya sendiri. Ia mengajar saya erti kesabaran, kepimpinan dan kemahiran berkomunikasi yang baik. Apa lagi? Ketiga, saya percaya bahawa kehadiran PRS sangat penting di sekolah. Kami bukan guru, bukan juga kaunselor profesional, tetapi kami adalah rakan. Dan kadang-kala, seseorang lebih selesa bercakap dengan rakan daripada orang dewasa. Saya mahu menjadi jabatan yang menghubungkan pelajar lain dengan bantuan yang mereka perlukan. Akhir kata, saya berharap saya dapat menjalankan tugas ini dengan penuh amanah dan ikhlas. Saya ingin menjadi PRS yang bukan hanya pada nama tetapi juga pada tindakan dan hati. Terima kasih.